Tahu tak, pada bulan Disember 2015, seorang lelaki dari California bernama Joshua Woodruff berusia 28 tahun melancong ke New Orleans bersama rakan-rakannya untuk menyambut Tahun Baru. Dan pada awal pagi 1 Januari 2016, di sekitar jam 3 pagi, Joshua dan rakan-rakannya sedang menunggu Uber di persimpangan antara Decatur Street dan Dumaine Street. Tiba-tiba, sebuah kereta sedan berwarna hitam yang bergerak melawan arus trafik melanggar Joshua dengan kuat sekali. Kereta itu langsung tidak berhenti. Malah kereta itu terus memecut dengan membawa Joshua bersama di bawah kenderaan itu melalui Highway 90 Expressway, menyeberangi jambatan Sungai Mississippi dan akhirnya ke West Bank Expressway. Dan di situlah Joshua tercampak ke tepi jalan, sementara kereta itu terus melarikan diri. Joshua meninggal dunia akibat kecederaan di kepalanya, dipercayai berlaku semasa di awal pelanggaran. Kes ini segera dipindahkan daripada siasatan trafik dan terus kepada unit pembunuhan NOP. Polis berjaya mengumpul beberapa rakaman CCTV sepanjang laluan kereta itu. Namun, jenis dan model sebenar kereta itu tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Polis juga turut mengeluarkan lakaran seorang individu yang dipercayai merupakan suspek utama yang mempunyai ciri seorang remaja berkulit gelap dengan rambut pendek berdreadlock. Namun selepas itu, siasatan seolah-olah terhenti. Keluarga Joshua mendakwa terdapat kecuaian dalam siasatan, termasuk dakwaan bahawa rakaman kamera dari perniagaan sekitar lokasi kejadian tidak pernah disiasat oleh polis. Dalam satu perkembangan luar biasa, orang awam dan internet memainkan peranan yang besar. Laman automotif dan komuniti Reddit cuba mengenal pasti kereta tersebut. Dan pada 2018, beberapa pengguna mencadangkan bahawa sedan itu mungkin Volkswagen Jetta SE berdasarkan bentuk lampu dan trim krom dalam rakaman. Namun, walaupun teori itu tersebar dengan luas, namun tiada tangkapan pernah dibuat. Hampir 10 tahun berlalu, kes Joshua Woodruff masih belum terjawab. Ibu bapanya, Karen dan Mark Woodruff, terus menawarkan ganjaran yang tinggi dan merayu agar pelaku tampil menyerah diri.